Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke segmen Kitab Mushkil Ustaz Jawab. Bersama saya Ismi Irfan, hos anda pada kali ini. Bersama tetamu jemputan kita, Major Sudiman bin Rizwan. Betul? Ya. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum. Apa khabar? Alhamdulillah. Baik. Tuan boleh perkenalkan diri Tuan? InsyaAllah. Saya Major Sudiman bin Rizwan yang sedang berkhidmat di sebuah satu pasukan, iaitu di satu regimen KPTD ataupun Korps Polis Tentera Diraja yang berpenggalan di Kem Monotuang, Samarahan. Jadi soalan yang pertama Tuan, mengapa Al-Quran diturunkan secara berperingkat dan bukan sekaligus? Bagaimana cara ini memberi kesan kepada masyarakat Arab pada ketika dahulu? Kalau nak jawab secara directnya adalah semua itu adalah ketentuan kehendak sendiri daripada Allah Subhanahu Wa Taala lah, yang kita tidak boleh petikan. Tetapi rasa hikmah yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada kita adalah diturun Al-Quran tu secara berperingkat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita ada struktur ataupun prosedur ataupun cara menguruskan sesuatu. Di antaranya Al-Quran itu kalau diturunkan sekaligus sedepak gitu macam tu, mungkin tidak mampu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk terima semua sekali. Maka apabila diturunkan secara berperingkat, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beransur-ansur memahami untuk menyampaikan kepada masyarakat umum pada ketika itu, dan alhamdulillah kebanyakan masyarakat pada ketika itu boleh menerima dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan masyarakat kaum nabi-nabi yang sebelum daripadanya. Insya-Allah. Jadi terima kasih atas jawapan. Untuk soalan yang kedua, dalam konteks pendidikan pada hari ini, apakah pendekatan terbaik untuk memastikan umat Islam memahami dan menghayati Al-Quran, dan bagaimana sahabat memahami ketika ia diturunkan pada masa dahulu? Apa yang boleh kita buat pada ketika yang zaman sekarang yang kita tahu macam-macam permasalahan dan sebagainya. Ramai umat manusia pun tak faham dengan Al-Quran, termasuk kita sekali, mungkin kali kita pun mungkin faham sedikit melalui bacaan dan sebagainya, rujukan dan sebagainya, tapi kita keseluruhannya kita bukan alim macam mana sangat pun, kita mungkin banyak kelemahan. Tapi apa yang kita boleh buat adalah segi pendidikan seperti mana yang telah dibuat sekarang ni pun dah cukup bagus. Cuma untuk dibaguskan lagi, dibaikkan, diperbaiki lagi, kita perbanyak-banyakkan lagi di peringkat sekolah, termasuk di masjid, surau dan sebagainya. Contoh apa yang berlaku dibuat di pasukan kami, setiap kali selepas solat zuhur ada baca Al-Quran. Cukup sekadar 5-10 minit. Satu hari, satu ayat, 2-3 ayat cukup. Tak perlu banyak. Dan kita baca dengan sekali makna, dan kita cuba memahami. Itu kalau di surau masjid sebagainya. Kalau di rumah, jangan lupa juga. Kadang-kadang anak-anak kita ni belajar di sekolah, tapi tak sama di rumah. Di rumah kita dihidang dengan apa, adik-adik? Adik, dihidang dengan apa? Bukan Al-Quran. Kebanyakan manusia, kita, masyarakat kita sekarang ni, kita dengan dihiburkan dengan berbagai lah hiburan, sukan dan sebagainya, kan kita terpengaruh. Jadi di rumah macam mana kita nak buat? Kan kita buka Al-Quran juga. Buka Al-Quran tak semestinya satu muka, dua muka, sikit separuh muka pun jadi, satu ayat pun jadi, baca terjemahan. Kemudian tengok sikit segi makhraj huruf, cara baca Al-Quran yang terbaik lah. Cuba ni sikit insya-Allah. Okay, jadi untuk soalan seterusnya, apakah cabaran utama dalam menghayati Al-Quran pada zaman kini, dan bagaimana cara kita mengatasinya? Nak jawab ni sebenarnya susah. Saya sendiri pun mungkin tak termampu. Ustazah, ustaz kita, adik sekarang semua, kita tahu semua betapa hebatnya sekarang ni. Mungkin kita boleh anggap benda yang ada di hadapan kita sekarang ni, contoh yang ni, internet dan sebagainya, mungkin jadi macam anak beranak Dajjal yang datang bawa kepada kita. Jadi kita semakin jauh, yang bawa kita semakin jauh daripada Al-Quran. Kita lalai. Kononnya mula-mula kita nak buat kerja,
kita nak buat kerja dekat sini. Lepas tu kita nak tengok mungkin barangkali kita pun nak share benda yang baik dalam Facebook, dalam Instagram, dalam apa-apa medium media sosial sekarang ni. Tapi bila dah naik macam-macam, kita terikut-ikut, kita pun jadi terbabas. Terbabas. Jadi terima kasih atas jawapan tuan. Untuk soalan yang terakhir pada hari ini, dalam dunia yang penuh dengan informasi dan media sosial, bagaimanakah kita boleh mencontohi sikap sahabat dalam menerima, memahami dan mengamalkan membaca Al-Quran? Jawapan dia adalah ringkas. Taat, setia. Kami dalam askar pun taat, setia. Itu yang boleh membangkitkan semangat kami untuk terus bekerja. Kalau kena marah dan sebagainya, kami taat lagi, kami boleh buat kerja, teruskan kerja. Taat dengan apa yang diperintahkan, buat apa yang dikehendaki. Kita cubalah ubah diri kita, buat yang terbaik. Kita cuba mendalami Al-Quran. Contohnya bukan seperti semestinya dalam bulan Ramadan kita nak tadarus Al-Quran. Sebenarnya kita tak apalah, okeylah, fine. Kalau bulan Ramadan kita nak cuba start dengan tadarus Al-Quran, tapi jangan stop di bulan Ramadan saja. Di lain bulan Ramadan pun kita sama juga. Bukan dalam bulan Ramadan saja kita mendengar Al-Quran, tadarus dan sebagainya, sembahyang tarawih, kita pergi ke masjid. Bahkan di luar Ramadan pun kita teruskan, insya-Allah. Moga-moga kita bukan dalam golongan yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, golongan yang dicelakakan oleh Allah SWT sebab keluar daripada bulan Ramadan dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengampunkan dosa, bahkan mungkin barangkali Allah Taala tak terima pahala apa pun daripada dia. Wallahu a'lam. Terima kasih tuan atas kesudian menghadiri podcast pada kali ini. Jadi kepada penonton, sekiranya ada kemusykilan mengenai Islam, kamu semua boleh mengajukan soalan di ruang komen untuk video yang seterusnya. Jadi tadi mungkin ada beberapa soalan, mungkin barangkali saya tak fokus terus jawab tepat kepadanya, tapi mungkin ada sesuatu yang boleh kita rungkai sendiri, kita boleh mendapat jawapan daripadanya, insya-Allah. Semoga ada kebaikan lah. Yang buruk jangan ambil, yang baik saja ambil, insya-Allah. Buat pedoman untuk hidup. Doakan saya, doakan kita semua untuk sama-sama kita jumpa balik dalam syurga. Kita tak nak pisah mana masa siapa pun, termasuk kawan-kawan kita, bukan ahli keluarga kita saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Jadi kita tutup video kita. Jangan lupa like, subscribe dan share Falah TV PSS SMK Agama Tun Ahmad Zaidi. Jumpa lagi.